Baru aku tahu yang smartwatch ni boleh tukar jadi kamera. Inilah dia Huawei Watch Kick X1 Pro. Kalau sekali tengok memang jam ni saling tak tumpah ataupun lebih kurang sama je macam jam di Detective Conan. Tapi ada ekstra dekat jam ni sebab dia boleh cabut dan guna as kamera. Smartwatch ni bukan sekadar untuk tracking location anak korang dan guna untuk video call, tapi boleh guna as kamera sebab dia jenis detachable. Bila cabut jadi kamera, bila pasang jadi smartwatch. Jam ni guna kamera depan dia 5 megapiksel dan kamera belakang dia pula 13 megapiksel. Actually aku rasa cukup untuk korang tangkap gambar ataupun rekod video. Storage pula 64GB. Boleh simpan lebih daripada 5,000 plus gambar terus dekat dalam jam ni. Jadi kalau anak korang jenis suka ambil gambar ataupun rekod dia punya aktiviti harian, aku rasa smartwatch ni sesuai untuk dipertimbangkan berbanding bagi smartphone dekat diorang. Bukan tu je, jam ni juga ada macam-macam feature lain macam farm care apps atau health assistant, GPS dengan dual band wifi dan macam-macam lagi. Untuk spek lain, jam ni guna skrin AMOLED bersaiz 1.82 inci. Lepas tu guna 2GB RAM, ada double IP rating IP68 dan IP69 dan paling best, jam ni support SIM. Memang banyak benda best dekat jam ni, tapi apa yang tak best adalah dia punya harga. Harga jualan untuk jam ni adalah RM1,600. Tapi Huawei ada keluarkan satu lagi model iaitu Huawei Watch Kick X1 dengan harga RM1,000. Macam biasa, apa pendapat korang dengan jam harga RM1,600 untuk bagi dekat anak korang? Korang rasa berbaloi ataupun tidak? Cuba korang komen dekat bawah.